Korang dengar sini, ada satu luahan hati daripada Mr. Sharif Media bagi pihak pelarian Rohingya. Dia ni sebenarnya tengah merayu, tapi cuma nak minta belas ihsan daripada kerajaan dan kita semua rakyat Malaysia. Dia cerita macam mana kaum dia ni dah lalui penderitaan yang panjang sangat, hilang ahli keluarga, rumah tangga habis musnah, sampai masa depan pun gelap sebab penindasan yang tak berkesudahan kat Myanmar sana. Bayangkan, hak asas pun dinafikan, kewarganegaraan pun tak ada, sebab itulah dorang terpaksa lari cari tempat perlindungan yang selamat kat sini. Dalam luahan dia tu, dia cakap dorang ni sebenarnya hargai sangat jasa Malaysia yang dah jadi macam rumah kedua bagi dorang bila dah tak ada tempat lain nak tuju. Dia mohon sangat supaya kita kat sini pandang dorang dengan mata kemanusiaan, layan dorang dengan hormat, dan kalau boleh, buanglah segala prasangka atau diskriminasi yang ada. Dia pun tegaskan yang komuniti dorang ni bukannya nak buat kacau atau cari keistimewaan lebih-lebih, cuma nak hidup aman, nak patuh undang-undang kita, dan nak anak dorang ada masa depan yang cerah. Dia juga merayu supaya akses untuk pendidikan dan kesihatan tu dapatlah diteruskan bagi yang betul-betul perlukan. Bagi dia, kita semua ni manusia, tak kira apa bangsa atau agama, sepatutnya saling tolong-menolong. Dia harap sangat rakyat Malaysia boleh nampak dorang ni bukan sebagai orang asing, tapi sebagai sesama insan yang tengah diuji dengan kesusahan yang mungkin kita pun tak sanggup nak bayangkan. Akhir sekali, dia sempat titipkan doa supaya Malaysia ni terus aman, makmur dan dirahmati Allah sambil dia ucap terima kasih tak terhingga atas segala bantuan yang kita bagi selama ni. Boleh percaya ke rayuan macam tu? Kalau korang tanya aku, nak percaya ke tak? Tu tepuk dada tanya selera lah. Memanglah ayat dia tu nampak manis, penuh dengan rayuan minta simpati, tapi tak boleh nafikan sekarang ni ramai betul rakyat Malaysia yang dah mula rasa meluat, rasa panas hati bila tengok perangai segelintir daripada dorang ni yang tak apa-apa. Korang tengoklah sendiri, dah berapa banyak kes yang buat rakyat kita rasa macam, ni rumah siapa sebenarnya? Ada yang buat kacau, ada yang berani buat bisnes sendiri sampai kedai rakyat tempatan pun kena tutup, belum masuk lagi isu kebersihan dengan macam lagi masalah sosial yang timbul. Jadi bila datang satu rayuan yang kononnya nak hidup aman, nak patuh undang-undang, korang rasa rakyat yang dah lama menanggung beban ni nak telan ke bulat-bulat? Susah nak cakap relax bila realitinya orang kita sendiri pun tengah merangkak nak cari makan, tengah bergelut dengan kos sara hidup, tapi dalam masa yang sama kena hadap isu pendatang yang tak habis-habis. Rayuan tu mungkin ikhlas di mulut, tapi tindakan segelintir komuniti dorang di lapangan tu yang buat orang ramai jadi skeptikal. Bukanlah nak kata semua jahat, tapi kalau dah hari-hari kena hadap isu yang sama, memang payahlah orang nak buka pintu hati seluas-luasnya macam dulu. Jadi, adakah rayuan tu sekadar drama nak sedapkan hati atau betul-betul jujur nak berubah? Korang sendiri pun boleh nampak, kan? Macam mana nak rasa selamat kalau nak bagi muka sikit, dorang pijak kepala. Itu yang buat rakyat jadi makin benci, makin meluat, sampai rayuan kemanusiaan pun orang dah malas nak dengar. Bagi anda, adakah sentimen negatif yang semakin menebal dalam kalangan masyarakat terhadap golongan ini akan menyukarkan sebarang usaha untuk mencari titik tengah yang adil di masa hadapan?